kes ni dah hukuman Akta 44. Penjara minimum 10 hingga 15 tahun. Penjara tak cukup. Dia dah hilang nyawa. Saya dah hilang tempat bergantung. Saya baru start buat Shopee 2 bulan. Saya nak tolong dia. Saya nak ambil tindakan. Polis tu pun pesan ambil tindakan. Kena fight lah. Kena fight untuk keadilan anak semua. Nak saman Saya tetap nak saman. Ada tak mana-mana lawyer mungkin call? InsyaAllah ada. Esok saya ni lawyer tu nak jumpa saya dah. Maksud ada lawyer yang offer nak bantu lah ya. Ya. Saya baru start buat Shopee 2 bulan. Saya nak tolong dia. Sekarang saya dah tak ada suami. Anak-anak kecil lagi. Saya fikir anak-anak je sekarang ni. Anak-anak je, anak-anak nak membesar, nak sekolah, nak pelajaran. InsyaAllah faham. Semalam dah lepas ke bumi baru saya tunjuk video ayah dia tu. Dia tu dia cakap, Mama sakitnya papa. Sakit tu maksudnya orang tengok Sakit melambung anak saya. Sekarang 10 kali pusing. Bayangkan suami saya berat 120 kilo tu boleh melambung macam tu. Tapi Alhamdulillah ada kereta yang sambut dia. Kalau dia jatuh atas jalan lagi teruk dia.